Hi you all, ni ada lagi satu AI tu yang terdapat dalam Dreamer yang anda boleh cuba. Anda nampak Linzat tekan yang mana satu kan? Walaupun anda masuk melalui Dreamer, anda masih perlu sign in. Klik pada continue with Google. Okey, dekat sini anda boleh tanya ataupun arahkan AI ni untuk buat seperti mana yang anda mahukan. Pastikan anda masukkan betul-betul apa yang anda mahu supaya AI ni faham. Okey, nampak kan? Yang ini adalah flipkart kalau tak silap saya. Ada 10 soalan. Nampak dia, kalau dah rasa okey, anda boleh klik pada pangkah tu untuk pergi page sebelumnya. Dekat sini anda boleh masukkanlah apa saja yang anda mahukan. Jadi ia jelas supaya AI ni faham. Jom kita minta pula ia buat gambar. Okey, kat sini kita buatkan lembaran kerja bergambar. Kenapa dia tak ada ya? Sebelum ni Linzat dah buat tau, tapi Linzat tak record. Saya tunjukkan. Linzat pada awalnya upload gambar dan minta ia buat ataupun cadangkan sesuatu. Apabila Linzat setuju, dimintakan ia buatkan lembaran kerja bergambar. Tapi, apa tapinya? It's for you to find out.